Okay geng, saya nak cerita sikit preparation untuk Yamaha Legenda saya ni. Yamaha Legenda saya ni dah prepare banyak lah. Saya dah macam contohnya macam tayar, saya dah tukang, dah pakai FKR. Lepas tu set Master Pump, Racing Boy. Lepas tu dia punya caliper Racing Boy. Cover set tu tukang baru yang Legenda first model. Lagi tayar FKR saya dah cerita, tayar FKR. Nanti untuk helmet saya akan pakai LTD Sport. Helmet anak saya pun akan pakai SGV. Lepas tu ada intercom. Apa lagi preparation yang saya dah buat untuk Yamaha Legenda ni. Okay, minyak hitam pun saya dah tukar pakai yang Castrol. Lain saya rasa tak ada apa kan. Dan saya cuma minta anda doakan lah. Perjalanan kami pergi dan balik selamat. Tanpa ada sebarang masalah. Kali ni punya ride hanya 2 biji motor saja. Dengan saya punya sahabat kedai sebelah saya, dia pun nak join lah, sebab 1 Mei dia kata dia tak ada buat apa. Jadi dia nak join. Jadi macam biasalah, kalau ada nak lepak-lepak sekali kat Penang nanti boleh info-info lah. Okay? Jangan lupa like, share dan follow saya. Dan last sekali, saya harap anda bolehlah support sikit beli barang dalam beg kuning saya. Jumpa next video. Bye-bye. Assalamualaikum.